Ini adalah ban chow, makanan tradisional Kemboja dan Vietnam tu. Cok ni bang. Ya bang. Cok ni kan laksa Kemboja lah. Dah dengar idea. Dia macam laksa lah tapi versi Kemboja. Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Welcome Curry Puff Kemboja dengan ini macam spring roll ya. Ini macam Vietnam sikit. Seafood juga ni. Ini menyejukkan badan. Sausage goreng. Ini adalah ban chow. Ban chow adalah makanan tradisional Kemboja dan Vietnam tu. Ban chow tu bahasa Vietnam. Ada ayam, ikan dan udang. Lepas tu dia buat macam kulit dia sangat nipis tau. Cara buat dia lebih kurang macam buat tose tu. Ini lempang ke? Lempang ke? Dia panggil roti kepit. Saya tak tahu inti dia apa. Letak dengan harga US dollar, $4. Macam pizza Arab. Ini stesen orang Arab. هل يوجد حلاوة طحينية؟ حلاوة طحينية؟ حلاوة طحينية موجودة. تبيع هنا يعني تبيع في المحل؟ حلاوة طحينية الذي اشتريته منه. أنت أخو محمد. نعم. بكرة أجيب لك. ولكن غدا لا أتي غدا هنا. سأتي بهذا. أما أنت ما أتيت أهلا وسهلا. إن شاء الله. لا شكرا. كم واحدة ولا في اثنين؟ اثنين ممكن. حلاوة طحينية إن شاء الله. شكرا. سلم على محمد أبو هلال. إن شاء الله. شكرا. Okey, saya order halawah tahniyah daripada Arab. Ini Ya, coklat tea. kek coklat. Nak beli tak gram satu lah. Ini how much? Dia ada air buah-buahan, cincau apa semua. Dah ambil warna pink lah. Dah ambil pink. Mama beli yang untuk akram tu. Itu buah-buahan, buah jeruk. Ha? Pening apa? Pening apa? Ini durian crab crab tu. Yang ni pening sama no. Itu kek durian. Nó coklat đây. Coklat cả coklat so. Ini kek coklat ni dengan white coklat dengan black coklat. Ni what? Chocolate tea. Biscuit pun ada. Ya. This one milk and strawberry. Milk and egg, Hassan milk, strawberry. Macam ke kacang ke apa ni. Sebelum ni orang kata saya tak review betul-betul kan. So kali ni saya buat video review makanan betul-betul bagi anda lihat. Jadi di sini ada jual apang balik. Ini macam kimchi. Kimchi pun ada jual. Orang Kemujang dia orang suka lepak waktu malam tau, selepas maghrib ataupun selepas isyak. Jadi waktu tu mesti meriah, ramai sangat orang. Tapi boleh lah, saya tak suka sangat ramai orang. Tu ayam tu Min, bukannya tu ke? Tu ke? Beli terus lah. Kat sini ada ayam bom, ayam kena meletup, kena bom. Bandung. Bandung saya tak lihat. Kata kalang tembikai. Air laci. Kursi meja kat belakang saya tu boleh iftar kat sini terus.
Apa? Udah makan ini ya? Nah, pakai ini. Ambil. Dari suci ya. Lain rasa. Dah cepat sangat, lupa nak ambil balance. Okey, on skor ni. Jom. Chọc đây bông. Cái bà thang đây bông. Mấy? Áp mùi con. Mui pun Pramui puan. 6,000. Okey. Cok ni kan laksa Kemboja lah. Dah dengar Terima kasih. Okey, jadi ini adalah mie dia dengan air dia. Dia macam laksa lah tapi versi Kemboja. Itu makanan tradisional Kemboja. Cho bay mà nha. Pizza pun ada, nampak tak? Macam shawarma pun ada. Còn cho muối đây em ạ. Đây mà đi ra nè. Sini lagi best. Sini pun ada jual kecok kan? Ni. ABC dekat Kemboja. Dia ada banyak jenis kekacang dan buah-buahan dan dia orang akan blend ais dan letak dalam tu. Keluar balik. Kalau pada bazar Ramadan tak nak pergi banyak-banyak antim bazir, tak habis. Tengok orang buat popcorn. Cara orang buat somtam, okey. Okey, orang dah siap duduk booking tempat untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasa. Đang numpung. Bazar Ramadan pun ada orang promote tempat. Jom. Keluar balik. Macam mana? Dah settle? Dia kata dia tunggu kat luar. Dia keluar balik. Tutup. Jadi tonton video saya yang ni pula.